Pada zaman dahulu, Apa kau main tu? Tengah kejar orang jahat ni. Oh, Jaga tu siapa? kau. Papa tak nampak. Alah, dah kalah. dah kalah, bagi papa main. Mana boleh? Hmm. Apa? Aris nak tolong Aki? Ya? Oh, bagus tu. Mari. Tolong Aki buat ni. Aki, nak tolong apa? Tolong cabut pokok ubi ni. Boleh? Kacang dia ni. Boleh ke ni? Bagus. Kuat lagi. Boleh ke tu? Kalau tak boleh, tak apa. Aki buat. Boleh. Aris kan kuat. Ui, kuat cucu Aki ni. Ara, nak cuba? Tadi gelak kenapa kan? Tengok tu. Gemuk-gemuk. Kalau korang nak tahu, inilah ubi kayu. Dulu-dulu, orang makan ubi kayu. Pucuk paku. Belimbing besi. Sebab tu orang dulu-dulu sihat dan kuat. Abang, apa lagi yang dia makan dulu? Oi, banyak lagi. Nanti Aki ceritakan. Nah. Ini bagi Wan. Dua dia ke bos. Ya ke? Mama tak payah nak pergi. Mama, Ara nak ikut. Kiki kan ada. Dia boleh teman Ara. Korang berdua jangan nakal-nakal. Jangan menyusahkan Aki dengan Wan tau. Jangan risau. Pandailah kamu jaga budak-budak ni. Papa dengan Mama, jangan pergi lama-lama. Biarlah dia orang pergi lama-lama. Tak apa. Nanti Aki bawa pusing satu kampung. Kita tengok orang tanam padi. Tengok lembu. Tengok kerbau. Tengok monyet. Nak? Mama, tak nak. Nak ikut. Kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, mari kita masuk. Yalah. Sikit lagi. Apa yang kau main tu? Tak jemu ke? Tak, seronok. Dah lah tu. Mari ikut Aki nak? Abang, jomlah. Tak nak. Alah, abang. Jomlah ikut. Tak nak. Tak apa. Ara, ikut Aki ya? Mari. Budak ni. Aris, kamu tak nak ikut? Tak apalah, Aki. Betul ni. Rugi nanti. Betul, Aki. Tak apa. Betul ni. Betul, Aki. Tengok tu. Jom Ara, kita pergi. Betul ni. Betul, Aki. Tanda sudah. Jom Ara, kita pergi. Alah. Tengok tu Ara. Cantik kan? Luas sawah padi ni.
Aki. Ha? Dah tak seronok. Abang, binatang apa tu? Fotonya. Itu Ke benda? Itu kan kerbau. kerbau. Abang tipu Ara. Tu kita panggil orang-orang. Bukan orang betul pun. Patung. Kerjanya menghalau burung. Burung takut, tak adalah dia datang makan padi. Korang pernah dengar tak cerita sang kancil dengan kerbau? Ceritalah. Pada zaman dahulu, Angkatkan dahan besar ni. Kenapa aku kena tolong kau? Nanti kau mesti makan aku. Tak. Aku tak akan makan kau. Oh tu, bunyi apa tu? Dengar tu. Aku baru je makan kancil. Iya ke? Baiklah. Aku tahu kau boleh ke, Bau. Tengok tanduk kau. Jerimba. Patik ketua. Selamatkan rakyat beta. Lagi. Tuanku boleh. Tolong kau. Tolong. Mudah tertipu. Sang kancil! Lepaskan aku. Lepas. Tolonglah kancil. Suruhlah buaya lepaskan kaki aku. Tolonglah kancil. Suruhlah buaya lepaskan kaki aku. Tangkap dia. Masa tu, aku tengah lapar. Tiba-tiba, aku nampak kerbau dekat tebing sungai. Aku yang tolong kau tadi. Ada. Kalaulah dahan besar. Akulah yang angkat. Bohong. Betul. Bohong. Betul. Bohong. Buaya, lepaskan kaki aku. Lepaskan kaki aku. Biar kita buktikan yang kita tak bohong. Tengok. Kan aku dah kata aku boleh angkat. Sekarang kau percaya? Kerbau. Lepas tu? Ambil. Aduh. Tak guna kau kancil. Kau tipu aku. Aku tak tipu. Itulah kau. Tak kenang budi. Tinggallah kau kat sini. Selamat tinggal, buaya. Jaga kau. tinggallah buaya tersepit. Dah. Mari balik. Aki, apa jadi kat buaya tu? Buaya matilah. Eleh, abang tipu. Aris, ingat cerita tadi? Ingat, Aki. Buaya tu, buaya matilah. Eleh, abang tipu. Aris, Combine ingat these to make a cerita Ronaldo tadi? Coca-Cola ad.